Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Saya Nur Ifah Raihana melaporkan diri dari Grup T PSS SMK Taman Desa 2. Pada hari ini sedang berlangsung Hari Sukan Sekolah. Macam pelik je. Kejap. Soi. Hari ni lah Hari Sukan Sekolah. Tengok tu. Di sini bermula mengenal dunia bersama guru tercinta. Seronok belajar selama sentiasa, sekolahku sejahtera. Kesihatan diutama, kebersihan dijaga, sama perkasa etika, integriti di jiwa. Kita selami empati, bina kasih insan. Kita buat tour rumah-rumah sukan tahun ni. So first kita PPKI, diorang buat tajuk pasal T-Life. Depan sikit ni kita ada kenyalan. Diorang punya cantik lah. Diorang buat pasal boba kot rasanya. Diorang buat pasal apa? Tak tahu. Tak tahu sangat lah. Tapi yang peta cantik. Yang ni berlatuk, dia tengah ambil gambar. Tapi boleh nampak lah, dia buat pasal Zeus Coffee rasanya, inspirasi diorang. Tapi dia jadikan berlatuk kopi. Nanti kita akan minum-minum sikit lah kat sini. Okay, jalan lagi kita ada Helang Milo, nampak sangat memang buat pasal Milo lah. Apa lagi kan. Biasa Helang kan, berenergi. Kita ni Malaysia. Okay, hujung lagi kita ada Merak, yang semestinya Mitsui ice cream paling best di Malaysia. Lambai sikit. Okay, nampak Mitsui diorang merah-merah, cantik-cantik semua. Dan akhir sekali kita ada Kenyalan, dia buat JNW rasanya. JNU. Inilah burger yang kita selalu makan kat Malaysia dengan air-air minuman sedap-sedap tu. Inilah dia. Nampak tak dia buat betapa cantik, pandai dia hias. Sekarang saya bersama Ewa dari Rumah Merak. Ewa, apa perasaan Ewa pada hari ni? Saya rasa happy lah sebab dapat jadi spanduk untuk Merak. Wah, tahniah lah. Okey, saya tu awak rasa kenapa diorang adakan Hari Sukan ni sebenarnya? Bagi saya rasa mereka nak mengadakan Hari Sukan ni untuk bagi budak-budak yang suka sukan, mereka boleh menunjukkan bakat asli mereka dan menunjukkan diri mereka dalam sukan-sukan yang mereka minat. Yelah, sebab ada murid yang lebih kuat sukan kan. Jadi dia boleh tunjukkan lah sekarang. Okay, terima kasih Ewa kerana itu membual. Okay, sekarang saya sama Cikgu Hidayah dengan Cikgu Rafidah daripada Rumah Kenyalang. Cikgu, saya nak tanya, cikgu tengah buat apa kat sini? Cikgu tengah jual ice cream. Ni best seller My One Scoop. Besar je. Tak? Besar lah, tapi murah je. Berapa ringgit cikgu? Kita jual kalau one scoop RM7 je. Wah, murahnya, besar macam ni. Okay, kita ada tempat kawasan untuk makan. Okay. Nampak ni tak customer Cikgu kita Syah tengah mati. Kita ada jual mi goreng. Kita ada jual sekali mi goreng. Ini produk kita. Okay, ada sandwich, ada air boba. Okey, sebelah sana pun ada lagi. Cantik ya cikgu hias semua ni. Cantik, memang tak tidur malam hias semua. Ini aiskrim ni RM3. Okey, untuk harga rahmah. Okey, kat sana ada lagi booth jualan. Ini booth jualan untuk souvenir lah kalau you all nak bagi dekat anak, dekat kenang-kenangan sukan 2025. Dekat family. Ni semua cikgu masak ni? Ayalah, masak. Okey, kita ada hamburger. Makan hamburger. Hamburger jatuh. Okey, lagi apa? Tortilla. Okey, air boba. Air boba tu wajib? Wajib. Okey, dan aiskrim scoop. Oh, yang RM3 tu lah. RM7. Yang ni yang dalam cup, tadi yang dalam kon. Rasanya kon lagi berbaloi kot. Boleh pilih lah kalau budak-budak kan suka kon. Mak-mak nak cup. Betul. Okey, terima kasih cikgu. Okey, thank you tau. Keep it up.
melangkah dengan gagah menuju medan wira, semangat yakinkan menyela. Oh, bersama mencapai cita-cita, usaha dan berjaya demi nama Malaysia. Keep it up and don't give up, we're the best so let's not stop, we can make it to the top. Gagah melangkah menggapai cita, tabah menghadapi cabaran, bersatu teguh bercerai roboh, bersama capai ke... Kawan-kawan, macam itulah Hari Sukan di SMK Taman Desa 2. Tunggu apa lagi? Mainlah lawat, kasih sokongan kepada kawan-kawan yang menyertai apa-apa acara. Okay guys, jangan lupa. Itu saja daripada video pada kali ini. Sekian, terima kasih. Bye.